Assalamualaikum sahabat. Tengah buat apa tu? Semoga hari ni sihat-sihat je semua ya. Hari ni Mama nak ajak sahabat semua jalan-jalan pergi pekan. Sebenarnya Mama temankan anak perempuan Mama ni nak ambil kuih bahulu untuk majlis pertunangan adik ipar dia nanti. Alhamdulillah, kita dah sampai tempat yang dituju. Jom ikut Mama, kita masuk dalam tengok dia orang buat kuih bahulu. Alhamdulillah dah settle, dah dapat apa yang kita nak. Nama kedai dia Kuih Bahulu Mak Su. Inilah Mak Su je owner kedai. Dah settle semua, jomlah kita balik. Okey sahabat, tunggu part 2 di majlis pertunangan. Jangan lupa support video Mama terus ya.